Sabar ya, Papa. Bila sabar, insya-Allah akan ada ganjarannya. Bila sedang puasa, perlu sabar sentiasa. Sabarlah bila kita puasa. Sabarlah, ujian itu biasa. Ya Tuhanku, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Ini shaim. Ini shaim tu apa? Ini shaim, saya berpuasa. Bila puasa, kita kena banyak bersabar. Sabar ya, Papa. Hello, bos. Rumah saya fuse masalah lah. Apa? Tak dengar? Tak boleh datang? Tak apalah, terima kasih. Hello? 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 Encik boleh datang baiki fuse box rumah saya ke? Hari ni cuti bang, public holiday. Saya rasa fuse itu abang kasih tukar itu biar jalan. Astagfirullah. Okey, terima kasih. Ini Saim. Fuse je. Bismillah. Alhamdulillah. Sekarang ni kita nak buat apa? Papa, tolong gaulkan ayam tu. Siap. Bukan macam tu lah, Hana. Macam ni. Okey. Alamak, cendawan habis.